Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqin. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis عن طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب التيمي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. فقال: هل علي غيرها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو كما قال، متفق عليه. Daripada Talha bin Ubaidillah bin Uthman bin Amru bin Ka'ab At-Taimi radhiyallahu anhu. Dan dia ni salah seorang daripada 10 orang sahabat yang dijamin syurga atas lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di kalangan ulama hadis mereka mengatakan Talha bin Ubaidillah ni dia orang yang ke-8 masuk Islam. Daripada ramai-ramai orang masuk Islam pada zaman awal-awal Islam dulu, dia orang nombor 8. Dan dia masuk Islam melalui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita semua baca sejarah Islam, kita dengar tentang sirah Nabawiyah, kita tahu cerita ni. Orang yang paling banyak berjasa kepada Nabi dan kepada Islam ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Melalui dia berapa ramai orang masuk Islam. Selain daripada Talha bin Ubaidillah, yang masuk Islam melalui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ialah Uthman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas,
Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awad, Al-Arqam bin Abil Arqam. Ini semua nama-nama besar yang sumbangan mereka untuk Islam sangat besar. Maka Talhah bin Ubaidillah ini orang penting, sehingga kan semasa Sayyidina Umar Al-Khattab menjadi khalifah, Umar lantik Talhah menjadi salah seorang daripada exco kerajaan negeri. Dia menjadi ahli majlis mesyuarat pada zaman Umar Al-Khattab. Dekat tu kita cerita, kita tahu Talhah ni siapa. Dia meriwayatkan hadis ini. Kata dia, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd. Satu hari dia kata satu orang laki-laki mai daripada negeri Najd yang jauh penuh, mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'irur ra's. Masa dia sampai tu, rambut ni teronyah. Dia nak abang kata mai jauh. Kita hari ni pergi Mekah pun naik kapal terbang, bukan naik unta padang pasir. Kita naik kapal terbang pun sampai rambut jadi tanduk. Naik kapal terbang dengan ada aircon, dengan boleh duduk sandang elok, dengan duduk main jamu sampai berapa kali. Sementara nak sampai Jeddah tu pun sampai pagi esok ni jadi tanduk 3 rambut ni. Bayangkan naik unta, perjalanan daripada satu tempat jauh mai ke Madinah jumpa Nabi SAW. Jadi sudah tentu keadaannya begitu sekali. Keadaan tidak terurus kerana perjalanan yang sangat jauh. Nasma'u dawiya sautin. Kata Talhah yang meriwayatkan hadis ni, dia kata kami boleh dengar suara dia tu bunyi orang penat, bunyi berdengung. Wala nafqahu ma yaqul. Dia nampak macam cakap, tapi kami tak faham dia cakap apa. Orang penat cakap. Hatta dana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza huwa yas'alu 'anil Islam. Bila dekat dengan Nabi dah, baru tahu biji buah dia cakap apa. Rupa-rupanya dia mai jauh semata-mata kerana nak jumpa Nabi, kerana nak tanya Nabi tentang Islam. Tentang tengok macam mana orang dulu nak cari Islam ni pakai macam tu. Kita duduk sama semarah je, tak gelut nak cari Islam, tak gelut. Islam ada di Masjid Padang Temusu, Islam ada di Masjid Bakar Arang, Islam ada di Masjid Ikan Batu, Islam ada di Masjid Muzaffar, Islam ada di Masjid Muluin. Kita tak cari. Kita karya Padang Temusu, Masjid Padang Temusu buat program mengaji, kita tak cari. Kita karya Bakar Arang berapa banyak program ada di masjid mereka, kita tak cari. Zaman dulu dia mai dari satu negeri jauh, berkenderaan yang tidak selesa, merentasi padang pasir yang panas terik, lapang dahaga dan sebagainya, semata-mata kerana nak mai jumpa Nabi, semata-mata kerana nak tanya Nabi Islam tu apa. Bila dekat dia ni dengan Nabi, baru tahu biji buah, baru tahu biji butir. Rupa-rupanya dia nak tanya Nabi, fa iza huwa yas'alu 'anil Islam. Rupa-rupanya dia nak tanya Nabi Islam tu apa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi jawab ke dia. Nabi bila tengok Nabi tahu ini muka ni bukan muka orang sini. Dengan keadaan pakaian dia, dengan keadaan Nabi tahu ni main jauh, dengan penat dia, dengan suara orang letih, terbit tak terbit suara, Nabi tahu ni orang ni sungguh-sungguh nak kenal Islam. Nabi SAW bagi layanan ke dia. Nabi jawab soalan dia. Nabi kata Islam itu ialah 5 salawatin fil yawm wal laylah. Nabi kata Islam itu ialah nombor 1 sekali sembahyang 5 waktu. Jawapan Nabi ini menunjukkan kepada kita tentang sembahyang ni cukup penting. Nabi kata Islam itu ialah apa dia? 5 salawatin
sembahyang 5 waktu fil yaum wal lailah, sehari semalam. Faqala hal alayya ghairuha. Dia ni bila dengar Nabi kata Islam itu ialah sembahyang 5 waktu, dia dengar 5 aja. Maka dia kata dekat Nabi, hal alayya ghairuha. Ya Rasulullah, ada tak sembahyang lain yang wajib ke atas aku selain daripada 5 tu? Orang dulu dengar kata 5 waktu ni berasa orang luar ni 5 sahabat. Itu beza dia. Sahabat Nabi dulu, siapa juga zaman tu masuk Islam, beradab muka jumpa Nabi, sahabat dia balik. Dengar 5 ni berasa sikit. Kita hari ni berasa awak dah semayang, orang Islam ni semayang banyak juga. Bila Nabi kata Islam itu ialah sembahyang 5 waktu, dia kata dekat Nabi, dia kata hal alayya ghairuha. Ya Rasulullah, adakah lagi kewajipan sembahyang ke atas aku selain daripada hak tu, hak 5 tu? Qala la illa an tatawwa. Nabi kata tak ada dah. Hak wajib 5 saja. Kalau nak buat lebih pada tu, itu sunat. Nabi kata. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was-siyamu syahri Ramadan. Nabi kata Islam itu ialah puasa bulan Ramadan. Dia tanya Nabi lagi, faqala hal alayya ghairuha. Dia kata takkan sebulan saja puasa, ada lagi dah puasa lain selain daripada tu? Nabi kata la illa an tatawwa. Nabi kata tak ada dah, hak wajib sebulan. Lebih pada tu itu puasa sunat. Nabi sambung lagi dekat dia. Nabi kata lagi satu yang dikatakan Islam itu ialah az-zakat. Ada harta, ada binatang ternakan, ada benda-benda yang wajib zakat. Bila cukup haul, bila cukup setahun, kena keluar zakat. Sama juga dia kata hal alayya ghairuha. Ada lagi tak lebih daripada zakat tu? Apa benda yang wajib nak kena keluar lagi? Nabi kata la illa an tatawwa. Nabi kata tak ada. Lebih pada zakat, kalau bagi itu sudah jadi sunat, sudah jadi sedekah, sudah jadi hadiah, sudah jadi macam-macam, sudah jadi hibah. Dia tidak lagi jadi zakat yang fardu, yang wajib. Fa'adbara ar-rajul wa huwa yaqul wallahi la azidu ala hadha wa la anqus. Bila Nabi jawab dekat dia 3 benda tu, Nabi kata Islam tu apa dia? 5 waktu sembahyang kena buat. Islam tu apa dia? 1 bulan Ramadan kena puasa. Islam tu apa? Kalau kamu ada harta lebih dan sebagainya, cukup haul, cukup nisab, kena keluar zakat. Dia dengar jawapan tu, fa'adbara. Dia pun beralih meninggalkan Nabi, keluar daripada majlis Nabi. Wa huwa yaqul, mulut dia berkata, wallahi, dia kata demi Allah, la azidu ala hadha wa la anqus. Aku tak akan buat lebih pada tu, dan aku tak akan kurang pada tu. Sembahyang 5 waktu aku akan jaga, puasa sebulan Ramadan aku akan pastikan aku buat, zakat kalau aku dah harta aku akan keluarkan zakat. Aku tak mau buat lebih pada tu, dan aku tak akan kurang daripada tu. Cakap dia tu Nabi dengar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflah in sadaq. Nabi dengar dia cakap begitu. Dia kata demi Allah, sembahyang 5 waktu aku tak akan miss. Demi Allah bulan Ramadan puasa aku akan puasa. Demi Allah kalau aku dah harta aku akan keluarkan zakat. Nabi dengar dia cakap begitu tu. Nabi kata aflaha, bahagia budak ni in sadaqa, kalau dia benar dalam cakap dia. Kalau sungguh dia jaga sembahyang 5 waktu, kalau sungguh puasa Ramadan dia buat, dia tak tinggal, kalau sungguh dia ada harta dia keluar zakat, cukuplah untuk dia. Aflaha in sadaqa, bahagia dah budak ni kalau dia benar dalam janji dia tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu nak beritahu dekat kita benda